Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Siam Berhad. Hari ini saya berada di Mambau, Negeri Sembilan. Ini adalah rumah Encik Zul. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zul kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Saya cuba tunjukkan. Ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Rumah ini mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Untuk panjang dan lebar rumah ini, bukaannya adalah 65 kaki kali dengan 35 kaki dengan total keluasan 1906 kaki persegi. Ini adalah pandangan hadapan rumah. Seperti biasa binaan kami di MIH, kami menggunakan bata merah dan atap genteng saga legenda. Anda boleh lihat, dekorasi luar rumah ni kami berikan secara percuma kepada pelanggan kami lah. Masuk dekorasi luar secara percuma tu adalah kemasan ceraplank, coping dan groove line. Kalau anda boleh lihat, itu semua kami berikan secara percuma. Dan ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Untuk bahagian luar, anda boleh memilih 3 warna dan 1 warna di bahagian dalam. Dan ini adalah bahagian sisi kiri rumah. Rumah ni mempunyai 2 teres, satu di bahagian hadapan dan satu lagi di bahagian belakang lah, boleh katakan bahagian belakang rumah. Untuk tingkap, kami menggunakan tingkap casement dengan cermin tinted hitam. Ini semua standard kami, tiada tambahan. Ini adalah teres yang kedua dari tadi. Ini teres yang kedua, dan kalau anda boleh lihat, binaan kami adalah binaan yang bertangga. Binaan yang bertangga ni semua trademark kami. Dan ni untuk ketinggian beam yang kami berikan adalah 1.5 kaki lah. Dan untuk bahagian teres, kalau anda boleh lihat juga, kami memberikan kemasan plaster shielding berserta dengan cornice di seluruh ruang, kecuali di bahagian bilik air lah. Bilik air kami berikan kemasan tas hingga ke shielding. Ini adalah bahagian belakang. Untuk pipe air ni kami berikan 2 secara percuma di bahagian luar. Dan untuk longkang perimeter ni semua, ini memang ada include lah. Yang ni kami berikan secara percuma. Kalau anda berminat nak bina rumah dengan kami, iaitu dengan MIH, boleh sajalah hubungi kami nak melakukan lawatan tapak ataupun nak berbincang, dan kami menawarkan konsultasi secara percuma kepada pelanggan kami lah. Jangan risau, baru nak servis pun boleh datang ke ofis kami, iaitu di Gundur maksud saya, dan berbincang lah. Kalau ada plan dan sebagainya, dah ada konsep, dah ada bajet yang diperuntukkan, boleh saja hubungi kami lah. Jom saya tunjukkan bahagian dalam rumah. Untuk kemasan tas ni, kalau anda lihat, kemasan tas rumah ni semua dah include. Kami berikan kemasan tas di seluruh rumah dengan harga yang ditawarkan adalah 138 kaki persegi. Ini untuk bahagian Negeri Sembilan je. Yang ni kami dah semua include. Yang saya kata tadi semua dah include. Dan untuk rumah ni, disebabkan binaan rumah melebihi 250k, kami berikan wiring 3-phase secara percuma. Semua dah include. Dan ini adalah pintu timber door lah. Timber door ni di-upgrade ya, di-upgrade atas rumah. Dan ini adalah bahagian ruang tamu. Untuk bahagian ruang tamu ni berkeluasan 15 kaki kali 17 kaki. Rumah dah siap pasang lansir. Untuk kemasan plaster shielding berserta cornice ni kami berikan di seluruh ruang. Dan sebab saya lupa, di bahagian sini adalah bahagian foyer ya. Berkeluasan 8 kali 12 kaki. Untuk kalau wiring 3-phase, kami berikan di box jenis metal macam ni lah. Ni memang kami berikan kalau wiring 3-phase ya. Ini adalah bahagian ruang menonton lah. Ruang menonton dengan ruang makan lah. Saya boleh katakan ini adalah ruang keluarga lah. Ruang keluarga dan ruang makan. Untuk ketinggian berlantai ke ceiling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Dan ini adalah
kemasan cat kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint Easy Wash. Rumah ni mempunyai 4 bilik ya. Ini adalah bilik yang pertama, bilik utama lah. Setiap pintu bilik kami menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Ini adalah pandangan untuk ruang untuk bilik utama. Seperti biasa, spek apa yang anda akan dapat adalah kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice, tingkap casement, dan ini adalah tas yang dipilih. Ni semua sendiri kami ya, tas ni tak tambahan. Dan mempunyai satu bilik air di bahagian dalam lah. Bilik air ni menggunakan pintu PVC door jenis tebal yang ketebalannya boleh memuatkan tombol. Jadi ini adalah yang kami berikan lah, ini spek kami, tiada tambahan, jenis yang tebal. Okey, untuk spek bilik air yang kami berikan adalah kemasan tas sehingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas iaitu adalah shower, toilet bowl dan sinki. Dan ini adalah tas yang dipilih. Dan kalau anda boleh lihat, untuk sinki ni di-upgrade, masih tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontrak harga lah dengan kami, tak ada masalah. Okay, kalau item yang anda beli sendiri, contohnya macam sinki ataupun shower ataupun tombol pintu, boleh kontrak lah dengan kami, tak ada masalah. Apa yang ada dalam spek kami, itulah yang anda boleh kontrak. Okay, ini adalah bilik 2. Untuk keluasan bilik 2 adalah 12 kali 11 kaki. Dan kalau anda lihat, untuk pon lampu kipas ni semua memang ada include dalam package kami. Cuma untuk pon wiring aircon tu tambahan lah, itu dikira upgrade. Dan untuk pemasangan lampu kipas pun kami boleh tolong pasangkan, tapi ada upah pemasangan sikit lah. Ok, dan ini adalah bilik air yang ketiga. Bilik air ketiga ni dia dengan bilik 2. Ini adalah bilik air 3 berkeluasan 7 kali 5 kaki. Ni semua standard kami ya, tak ada tambahan macam saya kata tadi. Dan kalau anda lihat, untuk aksesori dalam bilik air semua, yang ni kami boleh tolong pasangkan secara percuma. Tapi selagi workers masih decide lah. Kalau workers tak decide, saya tak boleh kata lah. Okay, ini adalah bahagian dapur. Saya cuba tunjukkan. Bahagian dapur ni dia berserta dengan ruang keluarga ya. Mengikut belah lantai, kat sini ada ruang keluarga lah, yang mempunyai teras di bahagian hadapan. Okey, untuk bahagian dapur, tabletop memang kami berikan secara percuma berserta dengan backsplash. Dan ini adalah sinki standard kami lah, tiada tambahan. Dan untuk design-design tas semua ini anda yang tentukan lah, nak corak ataupun mengikut selesa anda lah, kita mengikut selesa anda. Sebab kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan selesa pelanggan. Dan ini adalah lebihan-lebihan cat jenama Nippon Paint. Untuk bahagian dalam kami menggunakan Easy Wash dan di bahagian luar kami menggunakan Weatherbond. Dan ini adalah pandangan untuk ruang keluarga depan sudut dapur lah. Ketinggian daripada lantai ke ceiling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Okay, dan ini adalah pandangan untuk ruang makan dan ruang menonton. Kalau menonton tu boleh katakan ruang keluarga juga lah ya. Okay, kami di MIH, kami menerima 3 kaedah cara pembayaran. Antaranya adalah tunai, FPPSA dan loan bank. Tapi untuk rumah ni dibayar secara tunai lah. Ok, sebelum saya lupa, untuk switch kami menggunakan switch jenama Siemens. Macam ni lah, ni standard kami ya. Ok, untuk bahagian pintu menggunakan pintu PVC door jenis tebal yang ketebalannya boleh memuatkan tombol. Ok, ini adalah bilik air 2. Ok, untuk bilik air 2 ni berkeluasan 7 kali 6 kaki. Dan untuk ketinggian lantai ke ceiling yang kami berikan adalah 9 kaki di bahagian bilik air. Dan bilik air ni kalau anda lihat, dia attach dengan bilik air, dengan bilik 3 menggunakan pintu bifold door ni, dia upgrade. Ok, dan ini adalah bilik yang keempat. Cuma bilik keempat ni tuan rumah dia letak barang lah, dan tuan rumah request untuk tak ditunjukkan lah, tak banyak barang. Ok, yang terakhir ini adalah bilik 3 berkeluasan 12 kali 11 kaki. Ok, untuk keluasan 1906 kaki persegi, tuan rumah request untuk nak ada 4 bilik dan 3 bilik air. Jadinya jangan tanya kenapa rumah yang besar tapi
4 bilik saja. Ini tuan rumah punya request je. Dan kalau anda mahukan dengan keluasan yang sama tapi anda mahukan 5 atau 6 bilik, boleh bincang dengan kami. Tapi mungkin keluasan bilik tu makin mengecil sikit ke untuk dapatkan ruang lebih banyak lah. Tapi apa-apa pun boleh datang ke ofis kami dan berbincang lah untuk nak berapa bilik air, berapa kos yang anda punyai lah, bajet yang anda peruntukkan dan konsep rumah yang anda inginkan lah. Boleh saja hubungi kami. Kami berada di ofis di Kundo, Negeri Sembilan, tugas kami. Dan saya rasa itu saja daripada saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Assalamualaikum.